Jujur saya cakap. Saya cakap, sangat sedih cerita tu. Menitis air mata saya. Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni Abang Aikal nak buat satu video kali ni. Kali ni saya dah lama tak buat review dan kali ni Abang Aikal nak buat review satu filem baru saja keluar yang saya dapat invite ke Malam Gala untuk Agent Ali The Movie 2 kali ini, guys. Terima kasih kepada Wow Animation Studio dan juga Primeworks Studio sudi invite saya ke Malam Gala Agent Ali The Movie 2 kali ini. Dan saya katakan ini buat kali pertama saya pergi ke Malam Gala untuk tayangan perdana untuk sidang media untuk Agent Ali The Movie 2 kali ini. Alright. Sebenarnya kalau saya nak cakap pasal cerita Agent Ali The Movie ni, saya akan review je hari ni. Jadi korang jangan lupa subscribe Haikal channel tu, guys. Sebab apa nanti penghujung video nanti saya akan cerita macam mana saya dapat invite menonton Agent Ali The Movie 2 dan kenapa saya bersenyap dalam dalam YouTube dan takkan bagi tahu yang saya pergi ke Malam Gala untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. So nantikan penghujung video nanti. So korang stay saja dekat video tu, saya akan review sedikit demi sedikit. Thank you so much kepada Wow Animation Studio. Siap stiker VIP. Tapi belakang dia dah tulis kat sini dah. Ni nampak warna dia. Biru, belakang hijau. Alright. So saya pun dapat daripada kad Syuhada. Nampak dia punya kad business card ya. Business card dia punya memang cantik untuk Ejen Alisha punya. Alright. Dan juga saya pun dapat berjumpa dengan pelukis art, fan-fan art punya. So ini dia. Nampak? Dia punya poster dia, konsep dia. Kecil je. Tapi nice. Dia punya cantik ni. Alright. So, kali ni Abang Ikan nak buat review Agent Ali The Movie 2 kali ni. Pertama sekali, saya sangat kagum untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab, macam mana nak cakap ya? Kali ni, Wow Animation Studio dia bagi pam habis. Dia bagi kau-kau betul buat kerja. Saya katakan, Agent Ali The Movie 2 kali ni, betul-betul dia buat memang dia bagi kau untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. Alright, yang mana korang tak tengok Agent Ali Season 3, ada sambungan daripada Agent Ali Season 3 dan Alisha pakai Iris. Dalam movie dia pakai Iris. Alright, so saya tak nak cerita spoiler. So ini adalah video review non-spoiler, alright? Non-spoiler, alright? Jangan spoiler dekat komen ya. Lepas tu cakap saya tengok Agent Ali The Movie 2 dekat TikTok. Itu semua semuanya menipu. Alright. Tapi kali ni Abang Ikan nak buat review untuk Agent Ali The Movie 2. Pertama sekali dia punya animation. Jujur saya cakap animation memang gempak gila. Jujur. Saya tengok masa start masuk tu macam game pula keluar kan. Tapi nampak wah nice punyalah kan. Sebelum ni saya ada pernah cakap dekat video saya buat review snippet punya video dan saya kata macam konsep macam game. Dan ni pun dah macam game dah. Tapi nice. Animation untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni memang nice. Grafiknya memang lawa. Tak boleh dibayangkan lah dia punya grafik dia tu. Memang lawa. And then lagi satu adalah dia punya jalan cerita. Dia punya touching saya. Saya lepas tengok dekat Power Gam dekat Malam Gala tu, saya bawa lepas dah habis tu terus keluar menangis saya tu. Dia punya jalan cerita plot twist, dia bagi plot twist habis, mat. Dia bagi plot twist, betul-betul dia bagi kau gila lah plot twist dia tu. Beza dengan Agent Ali The Movie 2 Agent Ali The Movie 1, plot twist ni tak banyak. Tapi untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni, betul-betul dia bagi plot twist. Betul-betul dia bagi plot twist betul. Saya macam, terkejut macam tu kan. So, yeah. Yes, voice actor macam biasa, Ida Rahayu dan Kak Yati yang menjadi dua watak ini menjadi watak utama dalam Agent Ali The Movie 2 kali ni. So, korang kena tengok Agent Ali The Movie 2 lah. Sebab saya katakan cerita ni sangat best dan korang kena sedia tisu sebelum masuk program. Sebab dia sangat sedih guys. Sedih aku rasakan. Dan lagi satu adalah dia punya soundtrack dan muzik. Soundtrack memang sedap. Saya ada jumpa Abang Azril ke tak silap, saya lupa nama dia. Ni gambar dia, saya ada jumpa dia dan saya dapat salam, dapat selfie dengan dia dan saya kagum
hasil lagu yang Hanya Kamu dan juga lagu Hel Husaini juga yang dinyanyikan. Dan saya katakan lagu diorang banyak gila. Saya nak tunggu soundtrack original punya macam-macam lah soundtrack. Ah, Selain Hanya Kamu, Hel Husaini dan macam-macam penyanyi lagu dari Indonesia juga pun akan dimasukkan dalam Agent Ali The Movie 2. Dan saya pun nak dengar suara macam suspend masuk tung dung 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 macam masa opening, masa Agent Ali season 3 dibagi semua muzik kan. So harap Agent Ali The Movie 2 kali ni bagilah nak dengar lagu-lagu semua tu kan. Right. So di semuanya jalan cerita plot twist. Oh, lagi satu saya nak beritahulah. Saya memang sedih tengok cerita tu. Jujur saya cakap. Jujur saya cakap. Sangat sedih cerita tu. Menitis air mata saya. Member sebelah saya bagi tisu. Selap-lap mata kan. Saya lap air mata. Sedih sangat cerita tu. Saya macam orang kata apa ni. Ah, tak tahulah malah nak cakap lah. No spoiler lah kan. Tak ada spoiler. No spoiler. Nanti kan spoiler review nanti. Next lepas habis Power Gam ke apa ke. Tunggu. Not spoiler nanti. Stay tune nanti. So yeah. Benda yang tak suka rasanya tak ada kot. Sebab semua best. Best gila. Saya sangat kagum. Wow Animated Studio buat kerja siap untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. Saya memang apa orang kata ni? Dah lama saya tunggu untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. Akhirnya dah keluar. Dan terima kasih juga Wow Animated Studio dan juga terima kasih Kak Shu sudi invite saya untuk nonton Agent Ali The Movie 2. Dan juga terima kasih Agent Ali Official Instagram kerana invite saya untuk menonton Agent Ali The Movie 2 kali ni. Ini adalah apa orang kata ni, pengalaman baru untuk pergi Malang Gala Agent Ali The Movie 2 kali ni. Ini first time. First time sangat. Memang first time. Okay. So, Agent Ali The Movie 2 saya sarankan korang untuk pergi ke Pawagam, bawa family korang, bawa keluarga korang, sama kan, family, keluarga ataupun bawa kawan korang mungkin, bawa girlfriend ke apa kan, bawa pasangan ke apa kan, yang dah kahwin ataupun yang nak kahwin lagi, boleh datang tengok Agent Ali The Movie 2. Sebab apa? Dia punya lagu dan lagunya sangat rare. Right. Dan okey, lagi satu, cerita ni ada berkaitan tentang persahabatan ya. Sama kalau dulu Agent Ali The Movie 1 berkaitan tentang keluarga. Macam ada ibu, ada ayah, so dekat situ ada cerita masing-masing. So, itu saja. Itu saja review saya untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni. Berapakah rating untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni? Overall, thank you so much. Saya sangat kagum, saya suka Agent Ali. Oh, lagi satu. Ada dulu lagi satu ayat. Kalau korang perasan kalau kau tengok movie ke korang tengok movie kan, tu Agent Ali The Movie 2, memang nampak makanan roti Gardenia nampak nice. Gardenia nice. Lepas tu gambar TNB semua nampak nice gila. Sebab dia banyak collaboration dengan Gardenia dengan TNB. Kalau korang tengok dekat sini, memang collaboration dengan roti Gardenia kali ni. Collaboration di bawah roti Gardenia. Right. So berapakah rating untuk Agent Ali The Movie 2 kali ni? So saya nak tengok Agent Ali The Movie 2 buat challenge kali ni. Saya nak banyak kali tengok tak apa, tak ada masalah. Saya nak tengok. Cerita ni memang best. Serius saya cakap. Korang kena tengok. Alright. So rating saya untuk Agent Ali The Movie 2 sebanyak 10/10 bintang Infinity Star. Right. So kalau korang suka tengok Agent Ali The Movie 2 dan juga fans Agent Ali The Movie 2, korang boleh tengok Agent Ali The Movie 2. Dan satu lagi, jangan rakam video di Pawagam. Dan jangan share dekat TikTok. Please lah korang. Lepas tu saya tengok ada juga keluar Telegram kan. Nak share full movie semua. Please lah korang. Kata support local. Support lah. Right. So please, dah tengok wayang tu, jangan spoiler. Please. No spoiler. Right. Jadi apa-apa pun, thank you so much kepada Wow Animated Studio dan juga Agent Ali Official dan juga Kak Shu, Tuan Fuad sudi menonton sudi saya tengok Agent sudi invite saya untuk menonton Agent Ali The Movie 2 kali ni. Saya rasa tak puas hati lah saya nak pergi tengok jap gini. Alright, so rasanya itu saja video kali ni. Oh ya, terlupa untuk penghujung video kali ni apa yang saya nak cakap pasal kenapa saya tak update video apa-apa pasal Agent Ali kali ni. Alright. Kerana sebelum ni saya ada sebut
kenapa saya tak update video untuk Agent Ali apa-apa. Saya dah buat reaction. Tak silap saya dah buat reaction Agent Ali The Movie 2, saya bersama dengan adik dari Kelantan. Saya buat reaction sama-sama dan dapat view okeylah, boleh tahanlah view-nya kan. Walaupun tak sampai 1K, cukuplah tu 600 kan. Kenapa saya senyap terus? Okey, sebenarnya saya senyap sebab saya dapat invite Agent Ali. Sebenarnya saya dapat invite 2 kali. 2 kali Sorry, 2, ah, 2 kali? 2 kali Ada 2, satu private screening, satu lagi malam gala. So private screening tu saya tak dapat pergi sebab ada urusan kerja, dan malam gala tu saya dapat pergi untuk menonton Agent Ali The Movie 2 kali ni. Yes, sebab ini buat kali pertama saya jejak dekat IOI City Mall Putrajaya menonton Agent Ali The Movie 2. Bukan senang tau nak pergi malam gala tu kan, memang ramai. Ada artis yang saya kenal, yes, Syafiq Yusof, nanti kau boleh tengok gambar ni, Syafiq Yusof, Datuk Yusof Haslam, and then cosplay semua, and then lagi apa lagi, orang cosplay Agent Alisha lagi, and then saya jumpa ni, pencinta movie, tiktokers, and then banyaklah. Lepas tu saya jumpa Roy, saya jumpa Cik Sibudin, saya jumpa fan art Agent Ali, banyak tau kat situ, memang ramai. Dan saya start kenal diorang lah, right. Dan satu lagi, memang happening, sangat happening. Sangat happening, himbau pun baik-baik semua, sangat baik. So, yeah. So lagi satu, jangan lupa tengok vlog saya. Nanti istimewa untuk Agent Ali The Movie 2 nanti. Lepas habis saya review ni, nantikan vlog saya minggu lagi satu. Alright. So itu saja video kali ni. Jumpa lagi next video dan jangan lupa nantikan video vlog Haikal Channel 2. Vlog istimewa Agent Ali The Movie 2. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye semua.